Hey yo, what's up guys? It's Aidil here. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak renovate rumah. Jom ikut saya masuk. Barang-barang dah beli ke? Barang-barang dah beli lah tu. Nampak? Apa nama dia? Besi channel. Besi channel. Ada 15 batang. Kita baru buat masuk 3 batang. Ni hasil kita orang baru buat 3 batang. Main potong-potong apa semua. Yang paling special dia kat sini, kita nak buat 2 bilik. Satu sini, satu sana. Kita nak buat bilik sewa lah semua kan. Lepas tu, yang lagi penting kita punya ni lah. Ni pomen pula ni. Tukang susah nak dapati. Dia dekat Johor dia. Abang apa bang? Bang? Ya, saya. Macam mana pengalaman abang tukang kat sini bang? Pengalaman saya tukang daripada umur 18. Jadi kurang masa tu lah. 18, lepas tu saya menukang dan menukang. Okey. Itu je lah jawapan yang ada perempuan bagi. Yang paling susah ni lagi kan. Kita orang paling menyirapkan benda ni lah. Apa nama gun ni? 2-3 kali kat kita orang buka pasang benda ni. Tak nak meletup-letup benda ni. Susah kan benda ni. Ni dia bagi tau. Kita tengok dia punya kertas manual dia. Dia bagi bukan bergambar, bertulis. Ingat ujian tutup apa? Aduh. Lagi ni baru berapa persen siap ni. Kita tak tahu lagi mana nak ni drill. Tengok kita duplicate lampu. Lampu kita jolok mana-mana. Kita tahu jolok mana-mana lampu. Janji hidup. Itu Ni grinder lagi kat sini. Ni apa ni? Tukang. Apa bikin? Lagi banyak benda lagi yang kita nak buat. First kita dah buat benda ni, skru tak ngam. Tak ngam, skru kecil apa semua. Kita dah masuk apa nama benda ni? Apa nama benda ni? Wall-plug ni besar, skru kecil apa semua. Lepas tu kita repair gun tu. Elok baru kita tembak situ, tembak sini, tembak sana baru jadi sikit lah. Kita tak tahu lagi pukul berapa boleh siap. Kita ambil anggaran masa nak buat benda ni 3 hari je. Kita tengok sekarang tukang tembak apa? Dia tembak gun kat atas tu. Boleh? Fokus cacat dia. Mana dia belakang tu? Benda ni lah paling rumit, benda ni je lah paling rumit guys. Coba kita tembak. Tuk telinga tu geng, pekat telinga geng. Tak jalan. Waktu ni. Ni jadi pendek ke? Panjangkan balik. Sampai dia jadi balik geng. Malam tu kita nak operate benda ni. Operate balik dia. Boleh je. Masyarakat Hajinya Fajar. Benda ni memang prank kuat lah. Dekat dinding boleh pula meletupnya. Bajang. Kita try baru ni. Rasanya kena tebuk apa ni lah bang. Ini kita tebuk tu pakai skru. Lepas tu yang konkretnya baru tebuk pakai ni. Faham tak? Boom terus. Kena rapat ngam-ngam. Kena kuat sebenarnya geng. Dia sentak bagi sekali. Yang bagi muka dia. Ni tarik lepas laju. Kali ni harap-harap macam jadi lah geng. Menjadi geng. Dia kena
Okey. Dia kena kuat, dia kena kuat. Okey, dia pekat, dia pekat. Memang sakit telinga ni kalau kena. Aduh. Jadi tukang tak mandi. Tukang tak mandi. Abang mandi. Baru mandi tadi, Pak. Okay guys, mungkin insya-Allah kita akan start buat konten-konten macam ni. Dan Dalam masa jadi jari aku nak korang subscribe. Macam mana Din? mana tak subscribe tengok saja, baik tak payah tengok. Buang YouTube, buang. Empat dia bagi elok. Yang lain semua lingkup. Memang tak boleh pakai. Ni? 5, 6, tu mana 7 dah 7 dah cabut tadi. 7 dah cabut tadi kan. Ukuk. Ini berapa kaki ya? Sikit je. Okey, dia ambil satu besi. Ambil satu besi yang hujung kan. Kita ambil besi kan. Besi babi. Panas geng. Ya. Ni apa yang kita buat, kita nak potong. Kita dah ukur pintu semua ni, kita potong. Kan? Kita hadir di wajah lurah. Batai ni tak mau diam dah. Jangan kamar bahtera. Akhirnya tenang. Ya dah jaman Nampak lain ke? Lain? Macam ni lah rupa dia. Tak ada lain pun. Ya? Nak sekat lah Jaman. Bagian ni lah. Nak sekat. Sekat buat bilik lah Jaman. Ha? Sekat buat bilik. Boleh kan? Bagi saya buat bilik lah senang kan. Jaman duduk sini lagi? Okey. Apa lagi tu? Dah lama tak main ke lah? Oh, dah lama dah 3 tahun dah. Ni dia buat sewa ke buat? Sewa bilik ke? Sewa bilik? Bilik. Satu bilik berapa? Tengok luas. Tengok mana sana 300 kot. 300. Bilik mana? Maksud. Mati. Makpen. Oh, mati. Ya. Pakai ni. Pakai rem. Emang. What's up guys, saya dia. Sebelum kita pasang besi channel ni apa semua, semalam kita dah buat pembersihan apa semua. Kita buka store mana yang lama punya. Sebelum kita pasang besi ni kita dah buka dulu. Kita buka store dekat 3 jam ada lah kita buka. Lepas tu kita dah kumpul barang apa semua. Barang semua kita dah kumpul depan sama sarap semua kita dah bersihkan lah. Pokok kat depan ni ada pokok semua semua hilang lah. Kita nak buat rumah ni lagi lawa daripada sebelum ni lah.
kita buat lain daripada yang lain. Kalau kau nak tahu apa proses ni macam mana, kau kena tunggu lah, stay tune lah. Apa lagi satu lah, kalau korang nak tahu rumah ni jadi apa, korang kena stay. Tengok je channel ni, follow, subscribe. Yang penting apa, tekan loceng, bagi ringi sikit, masuk notification kat korang apa semua. Kita pergi beli barang-barang jap. Lepas tu adalah beberapa barang nak kena beli kat awal kan. Lepas tu kita beli barang masak sekali. Barang masak kita dah habis. Apa lagi Banyak banyak jugalah. Tak adalah banyak. Kita nak pergi beli skru, nak pergi beli plier dia. Lepas tu barang masak, telur, sardin, apa semua tu lah. Malam dia macam gini. Orang kita ada pergi awal juga. Lepas tu kita pergi bawa budak kecil tu. Kita bawa budak kecil tu. Lepas tu aku cakap dengan adik aku, "Turun lah jom." Mungkin dia tak dengar kan? Dia tak dengar. Kita matikan aircon, masuk dalam, nasib baik 5 minit je. Nasib baik 5 minit aku masuk kereta balik. Apa duduk kenapa tinggal ucuk? Tengok polo-polo je tapi bagus lah budak ni tengok kata. Kita dah sampai guys. Kita nak beli apa? Kita nak beli skru, projek tetangga kat rumah. Projek tetangga. Nak cari apa skru apa tadi? Skru 9 inci, skru yang pakai nut ni. Nut sis apa? Sis 6, sis 8. 6. Banyak, berapa ringgit boleh? RM1 boleh ke? Sebab tak nak banyak pun. Banyak-banyak. Kita 10. Oh, 10. Satu bekas berapa ringgit? Tu tak. Satu bekas. Seperti main plier. Plier grip boleh lock. Ya tu. Tepat ni. Betul. Ni. Ni. Cik kepala. Hari nak hujan. Hari nak hujan. Dah mendung lah. 18. Boleh. Berapa total? Total semua berapa? 34 sen. Dah. Kak. Dah kak? Ya adik apa? 30. Buatlah ni dekat awak ni. Nanti siapa dengan siapa. Awak suka dekat saya tau. Apa kejap? Bukan selalu. Bukan selalu dari semalam ni Nah, jangan dekat-dekat ni. Wait. Apa, besok datang lagi. Besok datang lagi. Besok kita dekat lagi. Hari-hari datang. Dah jom balik. Nak beli apa lagi tadi? Beli barang dapur habis. Nak makan lapar. Bukit tu kan. Jom kita pergi beli barang basah pak. Tadi kita nak beli apa? Kita nak beli sardin, telur, Kangkung ke? Kangkung. Kan dah kata acap ada. Telur papan lah. Ambil yang grade C ke D ke pun okey juga. Mana-mana makan juga, masuk perut. Masuk perut juga. So, kita nak pergi ambil apa dulu? Nak ambil apa dulu cameraman? Ambil apa-apa je. Jalan jam. Apa tadi? Kangkung eh? Kangkung kan? Mana kangkung? Kangkung. Saya apa ni? Salad. Ini kau nak beli barang niaga. Nak beli barang niaga. Saya apa ni? Kangkung depan lah.
Ya. Ni sayur tahun lama ni. Dia macam tak pernah masuk sini ternak. Masuk di ternak beli barang burger tau. Habis. Selit. Mana kangkung? Kangkung. Tu. Kangkung. Ni. Oh, ni. Ni. Basi ya bau dia. Cari mana yang kena. Betul jacap ah. Jap kau jap. Dah okey ni tak ada yang buruk. Ya kau pergi timbang ah, timbang. Ni. Tak nampak kentang. Ya Allah. Kentang. Kalau dia sudah ada patok kan. Kita nak berapa banyak kentang. Nak berapa banyak ni? Kati ya. Jadi lah 5 biji lah, rekod 5 biji 10 lah. 10 lah. 10 lah Tu sekilo. Kaya 9 sen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 berapa? 10 Baik tu. Beli 2 macam baru lagi ni Kena lah ambil 2. jom Ni tak payah timbang kan? Tak payah. Tak payah Jadi kita nak beli apa? Telur papan dah. Telur Belakang. Sadin tak payah beli sadin lah Sadin. Muat ke tangan kau? Tak tahu lah Sadin. Sadin, mana sadin? Miau. Dah ni sadin. Berapa ni? 3,5. Lun. Satu. Lun. Itu cukup lah. 2 lah. 2 cukup lah. Bekalan hidup. Dia ada 2 sekarang ni tak muat tangan. Tak boleh ambil. Telur lagi. Jom. Telur kameraman pegang lah. Jom. Bawang besar, bawang putih, cili padi. Kat mana? Sini juga. Kena timbang. Ambil troli tu lah. Kena kawan. Ambil troli tu. Ingat beli barang sikit dah jumpa troli. Kau yakin ni troli siapa? Bawa lari. Bedat. Hakim Daniel punya ni Syah. Jom. Bedal. Oh, bukan prop dah standby. Kita dah sign kontrak kan dengan seri ternak. Telur ni. Depan. Telur depan. Patut orang tinggal. Saya lari. Bedal je lah, saya boleh lah. Suspension rosak ke sini? So, boleh ke sana? Boleh ke sini? Apa lancar dia punya suspension ni? Sana. Oh, sana telur. Ya. Ni telur. Ni apa ni? Ni telur itik. Hijau. Ni Ini. grade A. Ni grade D ada. Ni. D kan? Ini D kan? Satu. Okey, cun. Lagi bawang putih. Lepas ni dah tak payah pakai segi ternak punya ni, dah tak payah belok lah. Macam ni lah. Apa mengiris? Masuk sempang kan? Mampu nak kata apa? Bawang putih nak ambil berapa banyak? Ini. Yang tu. Sana. Sana. 12 cukup lah. Bawang besar tu lah. Kau pergi kawan dengan orang kedai mamak lah kalau macam ni. Dia keluar. 4-5 biji je dah lah. Lebih. Kamera ni jom. Balik. Oh, lalu. Dah ingat lah ni. Dah main pusing-pusing. Ni kapal api. Kapal api ke? Kapal api lah, sedap.
Flexing atas troli pun jadi. Dia nak tumpangnya lalu tak nak kan. Nak tumpang lalu buat apa? Dia bapak saya. Ulang alik dah cari apa. Jom balik, jom balik. Tak balik lapar makan. Up. Cok tu. Ni kalau tak cok tak boleh balik ah. Tak cok tak boleh balik tu. Kena. Ha? Kena. Kan. Kita nak jual ayam. Berapa pagi balik lah. Kita tengok budak dalam kereta tu apa jadi. Jom sekali jom. Kita tengok budak dalam kereta tu apa jadi. Habis lah. Wih, Sob, laju terbangun tu. Dah sampai. Laju je budak ni bangun. Jom. Kat barang dulu. Aduh. Laju tau sebenarnya. Wah. Ucup bangun laju sangat lah, Cuk. Ucup tidur sampai kita orang tak ajar. Ucup pergi beli barang. Dah, jom balik jom. Ini kita punya bos guys. Adik nama siapa dek? Big boss. Tutup pintu. Assalamualaikum. Lagi kita pergi beli aiskrim. Yelah, lagi kita pergi beli. Ya, Jagi pergi dengan Abang Aidil. Jadi kau teman dia pergi beli aiskrim tau. Okey. Skru. Raya. Langsung bikin kirija. Makan dulu. Santai. Jom hari ni kita teman. Apa nama? Bang okey bang? Okey bang? Okey bang. Jom. Isi. Ni apa bosnya? Cepat. Niu. Sini. Niu. Budak nak aiskrim, kita kenalah belikan untuk dia aiskrim je. Masuk sini je, jom. Inilah, macam inilah Prima. Anjing, jangan pegang. Bahasa dah ni. Memanglah anjing tu tak gigit, jom. Aiskrim apa? Ni, sini. Aiskrim mana? Ni. Nak ini? Boleh tak? Boleh? Bye my play, bye. Jom balik jom. Ya je lah anjing tu. Jalan. Jangan pegang dia. Tak, jalan je jom. Okay, ni kita nak masak apa ni? Masak sardin. Macam mana? Okay. Kalau kamu tumis dengan tempe. Tempe. Sekarang kita potong tempe dulu. Potong tempenya. Ini ya. Kat depan kita tengah mengemas. Kita baru berjaya pasang 1, 2 tiang. Sekarang Adil, kau pergi basuh ni jap. Kejap je. Basuh bodoh-bodoh. Lepas tu, nah, sekali lah. Basuh sekali semua. Kau jangan baling pula sayur tu. Acap suruh baling lah. Jadi baling.
bawang. Kita potong buang akar dia dulu. Sebab akar dia kita tak pakai. Tepi sana kan. Right, kita dah siap. Aku masak telur dadah, lagi banyak air. kangkung tumis dengan tempe dengan kentang goreng. Siap boleh tembak ucup. So nasi kita dah siap. Pinggan ni guys. Limau. Ambil limau ni. Aduh, kicau. Jom. Cabut kipas panas lah. Cinta terpulang. Besok tak tahu lagi apa barang lagi tak cukup, apa banyak lagi kita nak beli, berapa banyak kali dah nak jumpa Hak Wei tadi. Dah tak tahu lah. Akak tu sampai dah fed up lah nak jumpa saya. Betul tak? Jom pergi ambil besi. Ni apa ni ni, macam ni nak masuk besi. Jalan dah sempit, nak masuk besi tak tahu lah macam ni nak bawa masuk. Nama adik siapa dik? Nama adik siapa? Cakap. Nama saya Yusof. Saya suka mengelibas, juga boleh tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, buka pintu. Turun panjang-panjang, turun panjang, turun panjang, turun tak panjang, turun. Ucap suka jatuh, suka nakal. Inilah progres hari kedua kita. Bawa okey bang? Okey, buat apa ni bang? Berat juga kan bang Berat. Kau apa yang ringan? Apa yang ringan? Tak ada yang ringan, semua ni berat ni. Oh lawa. Nanti tak ingat saya lah, dulu kecil-kecil gemuk, selalu main bawah. Sekarang gemuk. Sekarang dah kurus. Diet. Sebab lah rumah ni. Tak dah, ni rumah abang ni. Kita orang tambah apa, nak buat tambah bilik. Nak buat bilik sewa. Nak buat bilik sewa. Bila saya sewa, boleh sewa mana? Boleh. Satu bilik. Satu bilik. Ada 5 bilik. Ada 5 bilik kat dalam. Oh, 5 bilik. Sebab lagi 2 bilik tengah buat. Mana ada tempat? Dekat dalam ada ruang tamu. Kita renovate jadi bilik. Sekarang cikgu sudah pindah. Dia punya mak. Saya punya mak. Hah? Saya punya mak. Dia pun rumah. Aduh guys, video panjang sangat lah guys. Saya terpaksa berhenti kat video hari ni sebab kita boleh sambung part 2 untuk esok. Mana yang minat apa dekat channel kita orang apa semua, boleh subscribe, follow, komen, like, share semua. Mana yang nak kita orang buat konten macam ni, semua komen lah banyak, buat lagi. Mungkin kita orang akan buat seminggu ataupun seminggu sekali, 2 minggu sekali ataupun takkan buat selamanya macam tu. Yang mana nak kita orang buat konten macam ni lagi, boleh komen lah, subscribe semua. Bagi idea apa semua kita orang buat.